agak keras, agak susah naik. Hai, Cik 1 minit hari ni. So, hari ni kita nak cerita sikit lah pasal Altis ni. Okay, saya nak tanya dulu sebelum saya cerita. Kalau absorber rosak, boleh tukar sebelah tak? Sebenarnya kalau absorber rosak, kalau absorber tu memang dah lama, tak boleh tukar sebelah. Tukarlah dua belah, kiri kanan. Itu nasihat saya. Kecuali absorber tu memang baru dan rosak. Kita baru boleh tukar sebelah. Tapi kalau dah lama macam ni, tak boleh. Tapi kereta ni dia rosak absorber dia. Tapi owner, dia tukar sebelah. Sebelah brand KYB. Ini yang baru tukar tau. Ini yang asal kereta Toyota lah. Saya nak anda tengok sendiri. Ini yang original Toyota. Saya nak anda tengok bila saya tekan. Nampak? Agak keras, agak susah naik. Masih naik, tapi bila saya tekan tadi, dia ada macam ada kosong. Ini yang lama. Ini yang dia baru tukar. Brand KYB tadi. Nah. Ini baru tau. Memanglah dia naik. Tapi dari segi kekerasan dia tak sama. Yang lama lagi keras daripada yang baru. So apa jadi bila bawa kereta dia tu memang bawa macam nak kata sampan pun tak. Macam orang mabuk lah senang cerita. So itu yang berlaku. Jadi saya nak nasihat kat sini, kalau absorber rosak, kalau absorber tu dah lama, tukarlah kiri kanan terus. Senang. Okay, lagi satu, tolong pilih absorber yang betul. Contoh ni lah, kalau pakai yang tak sesuai, memang anda tengok, itulah kesan dia. Dia biasanya kalau silap beli ni, absorber tu dia lebih lembut. Kalau lebih lembut ni, kalau kita pakai kurang best lah. Ibarat macam kita tak baiki. Itu depan. Sekarang tengok belakang. Tengok saya tekan. Okay. Nah, sebelah. Okay, sebelah lagi. Nah, saya nampak tak apa jadi? Tu keadaan absorber belakang dia. Macam mana saya detect absorber ni yang problem semalam? Okay, saya detect, saya tengok tayar dia. Dia baru je tukar tayar dia. Baru lagi, tak silap. Tak sampai sebulan tak silap saya, dia baru tukar tayar ni. Tapi tayar dia tu, belah bahagian tepi tu dah ada tinggi rendah. Bila saya letak tangan macam ni, saya boleh rasa dia tinggi rendah. Macam ni. Sebab tu saya detect absorber dia rosak. Jadi bila kita buka tadi, memang sah lah. Anda pun tengok sini bila saya tekan apa jadi kan. Dia keluar, tapi dia macam sangkut. Sebab tu saya kata dia rosak. Jadi kalau siapa yang ada masalah handling, masalah absorber ke masalah apa ni, relax dulu. Check dulu betul-betul, confirm dulu apa yang rosak. Senarai dulu. Lepas buat senarai baru tengok, barulah di situ kita buat pilihan. Nak buat apa, nak tukar brand apa. Kita tak boleh main cincai-cincai. Absorber rosak, tukar. Sebelum ni orang bagi tahu dia absorber rosak, jadi dia kata tukar. Tengok-tengok tukar sebelah. Jadi kalau siapa ada masalah yang sama, nak kami cek dulu, tak ada masalah. Boleh bawa datang ke Vizi Motorsport, Sambut Ipoh. Dapat hari ni Mechanic power, semua boleh settle. Kena tak mati terus, hidup macam kena sihir. Battle bunyi pelik jadi senyap.